ليحمد الذين آمنوا. ديننا دين الأفراح، دين البهجة، دين المسرة، ليس دين الأحزان والمآتم وما شابه ذلك. Jadi Habib mengatakan bahawasanya apabila kita melakukan majlis seperti haul tersebut, sesungguhnya ianya bukanlah untuk mengingati perkara yang sedih ataupun yang melungsingkan. Sesungguhnya agama kita ini agama Islam, bukanlah satu-satu agama yang untuk mengingati perkara-perkara yang sedih sahaja berlaku dan datanglah sifat kemarahan ataupun kebencian. Itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, dan Muhammad katakanlah, dengan rahmat dan kelebihan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itulah patut mereka bergembira. Sesungguhnya apabila kita melakukan majlis seperti haul tersebut, ianya adalah supaya kita mengambil ibrah, kita mengambil pengajaran daripada salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala pilih daripada kehidupannya, bukan untuk bersedih-sedih. Sesungguhnya kesedihan, membawa kesedihan itu daripada syaitan, seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya syaitan itu mahu memberikan kesedihan kepada orang-orang yang beriman. Maka hendaklah kita fahami bahawasanya agama kita ini bukan agama gelap, bukan agama kematian, bukan agama kesedihan, akan tetapi agama kita ini adalah agama kegembiraan, agama kesukaan dan sebagainya. ولذلك بعض الذين لا يفهمون مدلولات النصوص يقولون مثلا يوم الاثنين يوم ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا انتم لا